Iktibar dalam perkara ini adalah dalam dengan berpandu kepada firman Allah Ta'ala, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebut dalam Quran, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Ayat ini mengisahkan Nabi Musa AS. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa nak dicari oleh Firaun untuk dibunuh, lalu keluar dari negeri Mesir, merantau mengembara sampai di Madian. Sampai di Madian, dia tengok orang ramah, orang pakai kambing. Orang pakai, macam dalam Quran Suratul Qasas, orang pakai kambing. Dan ada dua orang perempuan, anak dara, dua orang perempuan, duduk jauh pada orang. Musa pun pergi. Mengapa dua orang ni? Dia kata, kami dua orang ni jaga kambing, ayah kami orang tua. Orang tua dah, ayah kami orang tua. Dan kami tak bawa kambing kami minum air kecuali bila orang sudah. Orang sudah pergi belaka, barulah kami bawa minum air yang baki itu. Kambing yang minum, itulah. Masa tu orang tak sampai lagi. Air dalam telaga tutup dengan batu yang besar. Lalu Nabi Musa tolong. Nabi Musa akak batu yang tutup telaga. Batu ni mengikut riwayat 8 orang unsur. 8 orang. Nabi Musa akak seorang je. Yang gagah. Gagah Nabi Musa ni gagah pada Ali lagi. Orang Melayu duk puja dengan Ali. Akak seorang je. Ampuan ni tengok. Akak seorang je. Lepas tu kara air dengan timbul besar pula. Setelah tu balik. Puasa balik awal. Ayah tanya, ayah ni Syuaib. Ada riwayat kata Syuaib ni bukan Nabi Syuaib. Ada riwayat kata Nabi Syuaib. Ada kata dia bukan Nabi Syuaib, orang yang soleh, wali. Mengapa balik awal ni? Dia kata ada orang tolong. Orang tolong akak batu minum air. Panggil suruh mari rumah. Salah seorang ni dia panggil ajak mari rumah. Mari rumah tu, lalu salah seorang perempuan tu kata, inna khaira man ista'jar al-qawiyul amin. Wahai Allah, wahai ayah, molek orang ni kita suruh jaga kambing kita. Orang yang al-qawi, yang gagah perkasa, al-amin, yang amanah, seorang yang boleh percayai. Ayah dia tanya macam mana tengok dia kuat, dia amanah. Budak puan tu kata dia kuat, dia akak batu tu untuk tutup telaga tu seorang dia akak. Batu 8 orang usul, dia akak seorang. Gagahnya. Dia ni amanah macam mana? Amanah bila saya panggil dia mari, saya jalan depan. Depan dia. Dah tak kena jalan bawa ke rumah ni. Nabi Musa tengok pakaian dia tiup angin, nampak tubuh dia. Orang lelaki tengok orang puan tak boleh. Musa kata, ini tak boleh. Jalan belakang aku. Jangan ada depan, belakang aku. Kerana keturunan aku, Nabi Yaqub, tak boleh tengok benda yang haram. Nabi Musa kata, tengok. Amun duduk belakang, bila tengok jalan kanan kiri pakai pekong anak batu. Kalau kena pusing kanan, pekong batu. Aku kata kiri, belakang. Tengok dia ni kuat, akak batu seorang. Amin, warok. Dia suruh jalan depan. Dia duduk belakang. Dia duduk depan. Tak mau tengok benda yang haram. Al-Qawiyul Amin. Lepas tu barulah Syuaib kata, aku nak ajak mu kerja dengan aku, nak suruh kahwin dengan salah seorang anak aku pilih. Belanja kahwin dia, mana ada peti, jalan memperaya kambing 8 tahun. 8 tahun kena peraya kambing. Itu belanja nikah dia, 8 tahun. Kalau boleh sampai 10 tahun, itu lebih baik lagi. Nabi Musa terima dah perkahwinan itu, dan
cukup 10 tahun. Setelah 10 tahun Tuhan jadikan Nabi Musa ni ingat remuk dia, keluarga dia. Dia mesti nak balik, puasa nak balik. Lalu minta izin nak balik. Masa itu tak jadi rasul lagi. Minta izin nak balik. Ada anak 2 orang diriwayatkan. Dah ada anak 2 orang. Bawa kambing. Syuaib beri kambing dia. Beri kambing. Untuk buat bekal, minum susu dan sebagainya. Siapa di kawasan Tur Saina, udara sangat sejuk, malam yang gelap gulita, tak jumpa dalam. Tak jumpa jalan. Bila malam gelap, kena ambil itulah api. Apinya pakai sekeh batu untuk nyalakan api. Ambil rati, sekeh batu, tak nyala. So gagah-gagah Nabi Musa tu tak tubik api. Tuhan tak beri. So gagah Nabi Musa tu tak tubik api. Lepas tu nampak api daripada jauh. Nampak api. Lalu Musa kata, duduk sini lah. Aku nak pergi dekat api ni. Mudah-mudahan ada orang tunjuk kat mana jalan. Mudah-mudahan boleh minta api dekat dia, boleh buat diam, sejuk. Sejuk. Musa pergi. Pergi rupanya bertemu dengan Allah di situ. Allah tak tunjukkan isyarat dengan api. Tuhan kata, wahai Musa, ikhla'na alaik. Pecat kasutmu. Innaka bil wadil muqaddas itwa. Mu duduk di lembah yang suci. Aku Tuhan kamu. Biasanya Tuhan lantik Nabi Jibril, malaikat Jibril. Ini Tuhan sendiri. Tuhan sendiri berjumpa Nabi Musa di Gunung Tur Saina. Dan kisah yang masyhur, Tuhan kata, aku lantikmu jadi rasul. Tuhan kata, benda di tanganmu tongkat. Tongkat aku guna untuk buat halal kambing, buat kait daun kayu mengangkat kambing dan tujuan-tujuan yang lain. Wali ma'aribu ukhra. Capak tongkatmu tu. Namun saya bercapuk jadi ular besar. Bergegar tanah. Macam jin yang besar. Takut yang besar, tengok ular yang besar tu. Tuhan kata, jangan lari, tidak layak orang yang dilantik jadi rasul takut. Balik, pegang semula. Tukar tu jadi tukar balik. Lepas tu letak tangan dia, dada tubik cahaya di tangan dia. Ini 2 dalil yang aku tunjuk padamu. Pergi berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun ni sangat zalim, sangat melampaui batas. Lalu Musa kata, ya Tuhanku, aku ni lemah. Aku bunuh orang. Dia cari aku nak bunuh. Kan ada kes. Nak bunuh. Latihlah Harun. Latih Harun saudara aku. Tuhan kata, tak, aku lantikmu jadi rasul. Harun jadi pembantu. Itu kisah yang terkenal. Kisah Nabi Musa. Jadi rasul. Rasul.